3 2 ไปขึ้นเลยขึ้นเบรกเฟิร์สยมSelamat pagi, hari ke-6 ke ke-7 ni kita travel ni. 7 lah. Lupa hari ya. Hari ke-7 perjalanan dan hari ke-4 di Laos. Hari ke-4 di Laos. Okey, aku pun lupa hari dah. Duk bawa motor sampai terlupa habis dah ni. Okey, lah ni kami berada di Pak Song dekat hotel ni, Hotel Phu Thewada, dan sekarang ni berada di dia punya kafe dia lah. Nak main breakfast. Tengok menu dengan Tuk DK dengan Faizo rasanya mereka dah main makan pagi tadi. Lepas tu mereka balik pergi Lenor kot. Tadi motor dia ni, motor kena parking dalam dewan ni semalam ni. Semua motor kami ni semua mereka parking dalam dewan. So pagi tadi aku bangun, aku pergi check motor. DK dah bawa motor dia keluar pergi parking kat depan lobby tu. Tinggal motor aku, Tuk dan juga Faizo lah duduk dalam dewan tu lagi. Saat lagi kami nak pergi air terjun Tarfan dengan air terjun Niang tu ya yang sebutan semalam ni. Aku susah nak sebut bahasa Laos ni. Tapi itulah ada 2 air terjun tu lah yang kami akan pergi, dan selepas tu kami akan balik ke Paksir untuk tidur di Paksir. Dan keesokan hari tu kami plan nak pergi satu wat yang ni lah lama dulu ni, zaman berperang dulu ni. Akan masuk pergi tengok tu lah, suasana dekat Wat tu. So kami nak order makan saat, dan saat lagi kita check out. Lepas tu kita keluar pergi air terjun. Okay, Tuk, clear no? Okey. Mantap no? Sejuk. Hari ni berapa darjah ni? 19. Okay, dia bagi teh ni. Teh panas-panas. Nak order latte tapi awal pagi sangat. Kalau tengok lah ni pukul 9 suku waktu sini lah. Awal. Oh, panas-panas clear. Okay, so tunggu makanan sampai saat lagi kita tengok makanan dekat Laos ni macam mana. Tapi order nasi pakapau pun sama kot. Okay, tunggu makanan sampai. Ni merah hatuknya. Lok 3 tu no. Lalunya 2, ni 3. Sudah tu. Takkan sangat kot 4 biji telur. Habis dah. Okey, ni makanan kami sampai dah ni. Pat kapau ayam telur mata. So tu dia order banyak ni dengan roti dia ni. Dengan pak kapau dia. Jom kita makan dulu sarapan pagi. Tu nasi dah. Okey, jom kita makan. Sebelum kita nak start perjalanan, oh ni dia, hampa tengok ni hotel tu penuh dengan habuk-habuk tu. Sebab semalam ni jalan memang off-road direct lah. Dari Hilat sampai ke Pak Song ni memang off-road direct lah. So hampa tengok ni hotel habis kotor. Untuk nak cuci, aku pakai ni chain cleaner, dan nanti kita akan spray balik dengan chain loop DID ni. Kita buang dulu sisa-sisa kotoran-kotoran dekat rantai ni. Dan rantai aku pakai rantai DID 428 SBS, rantai biasa ya. Tapi dia punya performance dia memang cukup power lah. Jom kita buang sisa-sisa dia dulu dengan chain cleaner DID ni, dan kita spray balik dengan chain loop DID. Fikir telur sat boleh? Dah ni nak pusing tayar. Okey, spray dulu, buang dulu sisa-sisa kotoran-kotoran dekat rantai ni. Tu, nampak oh. Memang teruk lah. Okey.
Settle, cuci pantai dan kita spray balik celup DID. Okey, clear. Mantap geng. Terima kasih DK. Dah ready dah. Pantai pun dah ready, motor pun dah ready. Jom kita sambung perjalanan ke Tarfan. Okey geng, jom kita gerak. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4 or 5. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Settle isi minyak penuh tank 70,000 kip dalam 13-14 ringgit macam tu. Okey, jom sambung perjalanan. Ada lagi dalam 11 ataupun 12 km lagi. When it comes to you, you said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways. ถ้าจอดรถกี่กิบจะกิบ คันละ10,000 คนเยอะไหมข้างในไม่เยอะเหรอเล่นซิปไลน์นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจเนาะโอเคเอาใจได้โอเคโยมpakai motor lu geng สบายดี ทุกคนเนี่ย สองคนจะกีบ 60,000 กีบ คนละ คนละ30,000 คนละ 30,000 เอา 70,000 กีบยังไงคนละ 30,000 2 คน 60,000 เอา 60,000 เมื่อกี้บอก 70,000 60,000จะเอาฟังผิด เนี่ยคนเยอะบ่ บอก เล่นซิปไลน์ได้ไหม ได้ คนละเท่าไหร่ถ้าเล่น ถ้าถ่ายวิดีโอด้วย 1,690 บาท 1,690 บาทถ่ายวิดีโอด้วย แม่นถ้าพี่จะเอากล้องตัวเองถ่ายก็ได้ แล้วก็ ให้เขาถ่ายให้ด้วย ให้เขาถ่ายคือเป็นโทรศัพท์มือถือของเราเองให้เขาถ่ายเราก็ถือกล้องของเราเอาไว้อยู่คนละเส้น โอเค และน้ำหนักเนี่ยเขาได้เท่าไหร่ 100 กิโล แค่100 กิโล ทวน โอ้ย โอ้อดเลย ขอโทษนะพี่ ผมไปคนเดียวเท่านั้น เท่าไหร่ ไม่ไปดู ฮะ เท่าไหร่ นี่100 กว่า 110 110 เมื่อก่อน120แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชุดเซฟตี้ใหม่เลยได้แค่น้อยเดียว แค่ได้แค่100 เดียวทวน เนี่ย โอเค เกิน1 กรัมก็ได้ โอเค ถูกไหม กรัมหนึงคิด เล่นน้ำตกมีน้ำไหม มี สวยบ่ สวย ไม่สวยเท่าหน้าฝน เหรอ อ๋อ แต่อยากเล่นอ่ะ ถ้าหน้าฝนนี่จะสวยกว่า อยากเล่นอ่ะมาแล้วอ่ะ แต่ว่าสวย กระโดดเล่นได้ไหมน้ำตกนี้กระโดดไปเล่นได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้ ต้องเดินไกลถ้าจะเล่น อ๋อ แล้วก็น้ำตกอีกน้ำตกหนึ่งอะไรตัด ตัดเนื เนื อ อง งเข้าไปลึกไหม ขับขึ้นไปอีก2 กิโลมันจะมีทางเข้าเหมือนตรงนี้ อื มีไฟบอก อ๋อ ทาง สองกิ ทางจะสะดวกไหม เหมือนกัน เหมือนกันนะ เหมือนกันแบบนี้นะ อ๋อ และค่าเข้ามีด้วย มี เท่าไหร่ ค่าจอดรถ 20,000 โอเค แล้ แล้ว ว ก็ ก็ ค่าเข้า 30,000เหมือนกัน เหมือนกัน โอเค โอเค โอเคขอบใจเด้อโอเค ไปจบสบายดีทางไหนจ๊ะทางนี้นะ โอเคขอบใจ โอเค, geng. Dapat dah satu orang masuk 30,000 kip. Lebih kurang dalam berapa ringgit duit kita, geng? Hah? RM6, RM7? Lebih kurang tu lah. Aku nak main dengan zip line tu. Cari kita tengok macam mana. Okey, geng. Okey, jom kita tengok air terjun dulu. Tarfan. Air terjun Tarfan. Tapi dia tinggi. Sini dia punya aktiviti utama dia zip line lah. Zip line. Tu aktiviti utama dah. So kita tengok boleh main ke tak boleh main. Alright. Jom kita jalan. Dah sampai di air terjun Tarfan ni, dia air terjun dah. Sudah tu. Tarfan. Air terjun dah. Cantik. Okey, jom. Kita pergi tengok dulu. Kita pergi tengok tak? Aku nak main ni. Tapi aku takut. Okey, ni dia. Ni dia punya zip line dah. Dia punya zip line dah. Aku nak main. Aku nak main. Okey, pick up dulu. Aku pick up dulu. Tapi aku nak main.
โอเคJom kita main zip line. So aku beli dah tiket. Aiมีเชือกไหม โบมี่ครับ โอ้ยผมทำไงเนี่ย ซื้อได้บ่เป็นหยังหรอกครับซื้อได้บ่ตกหรอก ไม่ผมกลัวความสูงด้วยแหละ เดี๋ยวมันสั่นไงมือนะผม โอ้บ่เป็นหยัง ฮะ บ่เป็นหยัง แน่ใจเหรอ ไม่ผมไม่ก็ชัวร์นี่ เดี๋ยว ฮะขึ้นไหม แน่ใจเหรอไอ้ เดี๋ยวผมมือสั่นนะผมปล่อยทำไงไอ้เดี๋ยวใส่นี่ไง แขนเข้ามาเลยครับมากี่คนครับพี่ มา4ครับทั้งหมด คนเดียว นี่แหละเขาน้ำหนักเกินเล่นไม่ได้ ว่าแต่จังหวัดไหนเพื่อน ผมมาจากมาเลเซียครับ ทำไมพูดไทยได้ อยู่ใกล้ด่าน ไม่ดันไทย ไทยกับมาเล มาเลย แต่เป็นคนมาเลใช่ครับ ไทยชัดเลยเนาะ เนี่ย กันรักนิดนึงครับไทยได้จะได้ พูดไทยได้ เข้าใจง่าย ใช่ครับ โอ้ย Okey, ye. Aku berjaya dah geng, aku berjaya. Wow. Nah, tengok clear tak terjun. Wow. Okey, harga dia 1690 baht. Okey, dia ambil baht pun boleh, kit pun boleh. Tapi kalau boleh tu bayar baht pun tak apa lah. Dan harga tu termasuk kali dengan cameraman. So dia akan follow sekali lah. Sebenarnya dekat sini, kalau musim hujan, dia kena booking lah. Musim hujan dia lagi cantik. Dan dia ada macam awan kapet, ada kabus. So memang cantik lah. Kalau main tu kena booking dulu untuk musim hujan. Tapi kalau musim biasa macam ni tak apa. Pemain walk in apa beli tiket dan terus main lah. Yang penting kan berat badan kena bawah pada 100. Jangan macam saya. Saya nak main juga tapi 110 tak boleh main. Jadi kecewa sampai sekarang kecewa. Perasaan. Okey noh, dia punya berat dia tak boleh lebih daripada 100 kilo lah. 100 kilo pun tak boleh. Dia tak lebih pun tak mau. Dia kena ngam-ngam 100 kilo ke bawah. Okey, jaya geng. Okey, lepas ni kami nak ke air terjun Tat Nyeung dalam 4 km dari sini. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. สบายดี เท่าไหร่จ๊ะคนละ50,000
RM50,000 lah semua. Ni. Masuk 30. Lepas tu motor 20. RM50,000 semua. Ha men.อยู่ได้ถึงกี่โมงนี่ต้องเดินไกลบ่ โอเคขอบใจหลาย Okey, jom geng. Dia boleh duduk sampai pukul 7. Pukul 6 petang lah. Okey, jom. Okey, dah sampai dah di Ayak Terjun Tat Nyeng. Motor parking situ lah. Dan ada bayaran masuk. Lepas tu motor parking situ dan kita jalan kaki dalam 300 meter. Jom, kita masuk pergi tengok Ayak Terjun. Oh, cantik lah. Tadi Ayak Terjun dia duduk sebelah mana ni? Belah mana ni? Kau kena turun dekat bawah dulu. Okey. Ni. Tu dia ada sungai pula ni. Lepas tu ada titi kat depan ni. Dan Ayak Terjun dia duduk belah nu kot. Tak apa, jom kita jalan pelan-pelan. Kita turun ada tangga lah, nak kena turun. So lah ni, dia punya tangga ni basah. Kena turun pelan-pelan lah, slow-slow. Okay, Ayak Terjun duduk depan ni lah, tu dah nampak dah. Tapi dalam kamera tak nampak lah. Lagi aku tunjuk Ayak Terjun dah. Alright, jom kita gerak. Pelan-pelan. Okay, Tok. Pelan-pelan eh. Kita turun bawah, ada ski lagi. Ayak Terjun duduk depan ni ya, geng. Wow. Oh, cantik, geng. Woo. Pelan-pelan. Lincin. Lincin, pelan-pelan. Wow, sampai dah. Duduk depan Ayak Terjun dah. Okey, cukup. Okey, geng. Yeay. Akhirnya dah sampai di Ayak Terjun Tat Nyeng. Woo, jom kita tengok view. Yeay. Studio. Woo. Clear. Yeay, sampai. Dia punya Ayak Terjun dia lebih kurang ketinggian lah. Lebih kurang dalam 70-80 meter macam tu lah. Nampak cantik kan? Hampa nak tunggu kat atas tu pun boleh. Ataupun jalan turun ke bawah ni pun boleh. Okey. Wow, lawa geng. Sabar di. Ini dah lun lah. Malaysia. Dah. Oh, bawah nak di dah. Dia lun lah. Okey geng. Sampai. Lênข้างล่างเล่นน้ำได้บ่เล่นได้แต่ไม่ลึกเหรอไม่เหมือนกันอ้าวพูดไทยชัดยังคนไทยเหรอคนไทยอ๋อครับนี่ใส่วิดีโอนะได้นะโอเคOkey, geng, clear. Hujan pula dah ni. Ingatkan tak hujan dah belah ni. Pimai-pimai hujan juga. Dah habis dah Ayak Terjun. So, kami nak balik ke Pak Seh lah. Kami akan tidur di Pak Seh malam ni. Lebih kurang dalam 44 km dari Ayak Terjun Tat Nyeng ni sampai ke Pak Seh. Okey, jom. Ni dah pukul berapa dah weh? Pukul 4 dah. 4.30. 4.30 dah, geng. Kat Pelimau lah. Dekat sini dia malam cepat. Pukul 5.30 tu dah gelap dah. So jom lah, kita gerak. Tak mau nak buang masa dengan hujan ni. Jalan pun tak apa nak nampak. Perjalanan pergi ke Pak Seh ni aku tak rakam lah kot. Sebab hujan dengan jalan yang bahaya sikit. Kita jumpa terus dekat hotel lah, hotel. Kami tidur di hotel di Pak Seh. Jom, kita jumpa terus dekat hotel.
Okey, dah dapat dah tempat tidur untuk malam ni di Paksir. So kami tidur di sebelah Sungai Mekong. Ni ada depan hotel ni Sungai Mekong lah. Harga dia 400 RM dalam, kalau duit Thailand dalam 600 baht. Duit kita dalam bawah RM70. 65 65-70 betul lah satu malam. So ni dia. Ada tidur, ada aircon, ada TV ni. Dan ni dia bilik ayah. Oh wow. Oh bilik ayah cermin tu. Boleh mandi dua ni. Aish. Aish. Okay. So, settle. Kita punya perjalanan untuk hari ini, no. Dan kita jumpa lagi esok pagi. Esok aku nak bawa hangpa pi satu dekat Wat. Ada dua tempat. Aku nak bawa hangpa pi. Selepas tu kita keluar pada Laos ni, masuk balik ke Thailand. Okey, apa-apa pun jumpa esok pagi. Okey tu? Kalian noh, jumpa dah bilik. Okey. Mantap. Letih tak? Letih ya? Letih dan sedih. Letih dan sedih sebab dia tak ada main zipline. Aku ni takut main zipline, muka pun dah jadi lain dah. Dan DK dengan Faizo dapat tidur tingkat atas. So tingkat ni dah penuh, ada bilik free satu. Okey, kita jumpa esok pagi. Good night, bye bye. Dah ni pukul apa? Pukul 6.15. 6.15, tapi dah malam dah. Apa-apa pun kita jumpa esok pagi. Good night, bye bye.